Kena ingat, mungkin kalian Allah Ta'ala bagi satu kelebihan yang kalian boleh teruskan dengan baik. Tetapi mana usaha kalian untuk melahirkan pelapis? Takkan video pun mesti video pun ni gila. Kena lah lahir pelapis dan satu bulan jadi video pun. Walaupun tak ada niat kau yakin, tak ada niat dan TV, tapi insyaAllah ini lah mula akan dan TV yang tak lama lagi. Bukan lagi, tapi itulah kita. TV akan lahir dalam keadaan. Okay, baik. Nanti kita tengok lah tentang setiap usaha pokok. Di bawah ni letakkan 3 pillars. Okay, 3 pillars. Kelab persatuan sukan permainan badan uniform. Ini 3 asas kita. Ada sedikit yang tak melaksanakan kurikulum. Ini kelab. Ustaz, kami ni ingat akhirat Ustaz. Kami sekolah kami IPS kampung. Ada? Semua alhamdulillah. Kena buat inilah sisi Islam selingan untuk anak-anak murid kita lebih semangat. Anak murid kita kalau asyik nak belajar nak belajar. Bukan anak murid kita pun sama. Tengok semangat guru kita ni. Waktu nak exam waktu sukai, mana semangat? Sukai. Waktu bawa budak di luar dengan waktu pressure semangat ni. Jadi waktu dia agak santai. Lepas dia tak kipan dengan jawab, dia lebih santai. Okay, baik. Ada tiga unit yang besar. Kelab persatuan sukan permainan penjelas badan uniform. Okay, cuma ada share resipi. Di mana ni? Anda dikatakan sebagai di mana kita buat 3 SPMU. Sekali 3 SPMU kita usaha untuk mengumpulkan satu DBT. Kelab dan persatuan untuk semua sini cawangan. Sebab sekali ada pernah dapat, satu guys macam tak pernah dapat. Mereka ibu dari saya apa yang tahu apa yang dapat. Apa pula yang paling mudah yang dapat yang dapat. Betul. Apa yang kita mampu buat kita jalan. Betul. Biasanya kita jadi. InsyaAllah dalam beberapa masa lagi kita akan keluarkan satu dokumen DKP untuk kita keluarkan kepada semua negeri dan kita akan keluarkan semua cawangan untuk mengetahui apakah kelab persatuan sukan dan permainan pada uniform jelaskan tugas. Tikasnya ni nanti kita bincang dalam slot akan datang. Okay, baik. Sini kita tengok bahawa isu mungkin sekolah yang tidak ramai ini mungkin masalah sikit untuk menggunakan pilihan seperti. Saya yakin sekolah yang mungkin mempunyai bawah beberapa amat susah untuk dia buat penjelasan. Sebab pilihan tidak digunakan. Tapi ada pun sekolah mungkin dalam cencak 18, 20 sebaiknya buat. Kerana apa? Tidak akan berlaku dalam makan kerja dan juga kerja akan dilancar. Untuk laksanakan semua aktiviti di bawah kelab persatuan sukan permainan dan badan uniform. Memang nampak tak masalah pun tak senang je. Dia perlu untuk kita serahkan kepada ini. Jadi satu ni dia akan kita bahkan dia akan ada spesifik tentang bidang tugas di bawah setiap penjelasan. Okey. Ada 3 ni yang kita letak penjelasan kelab persatuan. Ini adalah sekadar carangan dulu. Dia pegang dalam buku buku ada ini kan nanti yang jelas yang kita akan pegang bila mana kita akan keluarkan 3T. Faham apa 3T? Siapa tahu tentang 3T? Cuba kan? Tak ada dengar pun apa itu 3T. Boleh kan? Pernah dengar. Wajib ni 3T tahu sebab kita keluarkan mahasiswa sekolah apa 3T. Kesempatan 3T rasa nak percaya semua dah tahu. Saya tak ingat apa. 3T ni consider Malaysia akan keluarkan program kepada tingkat negeri. Negeri akan keluarkan kepada tingkat cawangan. Kalau kawasan cawangan. Jadi kalau anda tak tahu, jangan malu, jangan segan, angkat tangan. Sebab pentingnya dapatan berhala ini supaya kita sendiri Malaysia mengetahui apa permasalahan yang sepatutnya diselesaikan. Sebab kadang-kadang ada beberapa perkara kita telah gunakan tapi tak sampai.
Ada satu utility yang dikuasakan. Tahu? Bukan buah benih, bukan buah pokok. Ada yang tahu? Ada yang tak masuk ke dalam penadiran? Apa dia? Ha? Siwa. Siwa tu ada dalam. Tapi Ada ke ada bohek. Ini pekerjaan Pakai dia. Ha? Kecamatan Poko. Kau jawatan ni? Oh, kejawatan. Apa mana? Betul. City Malaysia nak keluarkan Wangi West untuk setiap jawatan. Panggilan pada Ketua Murid. Dia tak panggil dah Ketua Murid. Mas'ulah. Apa dah? Ketua kelas. Apa panggilan dia? Mas'ulah. Banyak sebagainya. Berikan apa kan? Ustaz, apa dulu Ustaz Imam? Tak tahu. Dia yang bilang dulu terkait masih gigi tu. Tanya. Walaupun ini bawah gigi koko, dan gigi koko, bawah gigi koko, macam cepat dalam, okey, sekolah. Jangan sampai tahu. Ini bukan tugas saya. Saya buat ini. Tak boleh kita faham. Dan semua dokumen yang telah diperlukan, semua mesti dicapai. Okey, baik. Kalau tinggal komponi, tiga-tiga dokumen, jangan hilang pilih tugas manual. Sebagai boleh banyak ikas kelab persatuan kan banyak doakan dia sama anak kita doakan supaya Allah mudahkan Allah beri taufik kemudahan untuk kita mampu dan kita faham dalam banyak ada batas di apa pengembangan komputer ia ada keserasan dapat maklumat jadi bila kita cuba usahakan insyaAllah kita mampu bangunkan serahkan kepada semua segi cawangan insyaAllah. Okay, baik. Ini ada tiga di bawah program yang ada di bawah setiap segi cawangan. Ada tak soalan dari yang dulu? Ustaz, kami buat ni je Ustaz. Kelab sesuai dengan uniform, sukan main sesuai. Ada? Ada? Semua buat tiga. Semua buat tiga. Okey, ini adalah spesifik cadangan kita. Di bawah penjelasan kelab persatuan untuk kelab kita ada lepas satu penjelasan penjelasan dia akan hingga semua kelab persatuan. Jadi dia tengok apa bidang tugas dia. Di bawah kelab persatuan kita catatkan untuk kelab muda, kelab yang inovasi, kelab cita-cita di dapur. Tiga ni. Untuk persatuan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Ini tiga. Untuk penyasukan permainan, kami sukan kita, kesukaan kita, bola sepak, bola jaring, memanah, pingpong, menang. Dan untuk badan pingpong, ikas. Sebenarnya rasa ikas ni, banyak lagi yang punya jalan lagi. Masih lagi banyak benda yang tidak diselaraskan. Pingpong ada selama sebagainya. Tapi insyaAllah kita mungkin usaha untuk melaksanakan ikas. Siapa yang tak ada tentang ikas? Bagaimana? Tak tahu ikas tu? Ada? InsyaAllah nanti ikas ni kita akan cuba usahakan supaya kita dapat berikan kefahaman kepada semua guru untuk tentang ikas ni. Okey, baik. Ini adalah tiga unit yang perlu dipantau oleh penolong kanan berkedok. Tiga yang mana dibantu oleh setiausaha dan dibantu juga oleh penyaras. Jadi kalau PTPOPO tak ada SU, penyaras pun tak ada, terus berguru nasihat, penat. Sebab apa? Pendengar itu pun mengajar betul. Betul? Ada tak pendengar kat sini yang belajar dalam beberapa hari? Seminggu. Ada betul kan? Betul. Betul. 24 ke atas, betul kan? Benar, betul? Benar. Benar betul. Itu masalahnya yang sebut. Kalau semua kita buat tanpa ada isi, tanpa ada penyaras, cuma ada fikir pokok, fikir tiga, terus dengan guru penasihat. Ustaz bersama yang penat. Dan mungkin kita masih sikit, segala aktiviti yang dirancang, segala apa-apa yang dibuat tu tidak dilakukan dan sekadar buat lepas pelakon tadi.
fikir dengan application buat. Open tengok. Apa gila ni? Kalau kena gampang lagi. Tulis tadi. Betul? Kita faham dulu. Jadi perlu kepada penyusunan. Kalau tak ada, contohnya gigi yang tidak ni, kita digerakkan gigi, apa yang buat? Untuk ada dia usaha penyelaras sehingga penyelesaian. Mana yakin? Penyelesaian makan ada. Penyelesaian dalam bikin kompor juga jadi penyelesaian semua gelap. Kawan kita dah penyelesaian. Kawan kita semua kali yang buat, itu hebat saya. Okay, baik. Jadi ini adalah carta organisasi carta kuasa apabila sendiri. Dia tak macam ada tengok ada aktiviti dia ada gelap yang kita lepas kita macam gelap berenang dia tengok dia masih dia ada yang siapa yang tu share siapa sini ada gelap depan bantu lah sikit ada sini ada gelap persatuan yang biasa Ustaz, ada rasa Siti Anwar jadi gelap? Ada? Oh, siap. Ada? Pelak keceriaan. Mengumpulkan keadaan. Ada. Ada? Sama muda? Jadi, yang lebih? Ada kecil. Gelap banyak? Wow. Dia ada apa? Ada jadi, berenang. Jadi, ada? Apa yang ada? Gelap. Siapa? Di mana juga sini? Kadang-kadang yang berikut ni. Kemudian, hasrat kita nak letakkan satu keserasan. Ada satu garis panduan di KPD Koto sejak segi cawangan memahami apa yang paling kurang dengan ini. Contoh dari segi sampai lalu 4-5 hari belajar, mungkin kalau ada 3 atau 4 hari, ada masalah. Semua terapkan apa yang berkongnya dicadangkan tiket atau ditetapkan SPP Malaysia, tiket SPP cawangan untuk buat apa gelap ataupun persatu. Okay, baik. Kita masuk yang penting. Tugas utama melakukan program. Ini lagi dalam saya selesai lah. Kita buat lah. Okay. Yang pertama, mengancam dan menjelaskan takrim di gelap dan persatuan, sukan dan permainan dan unit bermikom. Jangan serah kepada setiausaha. Jangan serah kepada teras. Dan jangan serah kepada guru penasihat. Mesti difikirkan, dirancang, difikirkan, penuhkan. Tak ada masalah nak libat dua setelah nampak sikit. Ibi saya nak buat ni bagus. Bagus apa? Dengan geng-geng pokok. Untuk apa? Untuk tapi. Tak masalah. Tapi jangan serahkan semua. Pastikan rancangan tidak. Penjagaan sekolah. Tapi kalau titik keluarkannya adalah mastermind untuk rancang semua. Tapi jangan ingat, kita puas penuh. Tetap kita kena pegang kita sampai gigi. Kita sekadar boleh rancang. Biasanya mungkin di semua ni kalau kita ada sekolah safety yang dah sedang join MSP mungkin ada TPD dan keluarkan tapi bawah ni Malaysia dan keluarkan tapi tak tahulah bila mais cawangan, bila mais kawasan, bila mais negeri, bila mais kemasan, bila mais kawasan kita mais negeri ya? Boleh? Baik. Boleh 4 Api Raya kita mula tak? Boleh mula. Jadi kita kena fikir nak buat mini-mami ke, nak buat hobi, nak buat pemilihan sebagainya, kena rancang. Kena rancang. Okay, baik. Pada merancang dan menjelaskan takdir cara seperti tak ada masalah. Kita boleh isi sendiri. Boleh isi sendiri. Baik isi itu boleh bersama. Semua fikir pokok. Ada seorang takdir. Tengok seorang. Benar? Ini perlu ditingkat bersama, bincangkan. Dan kita memang sekadar jadual takdir kita tentukan itu bukan semestinya kita laksanakan. Ada kata dalam pertemuan bila mana kita bincang tingkat pendagangan. Tengoklah di mana utama ini.
Jangan sampai hak kita pula nikmat dengan TV kita. Right? Anak, kau ini dilaksanakan. Anak, kau ini dilaksanakan. Ada bincang dengan isi guna. Ada bincang dengan apa penjelasan. Jadi, kena ada satu toleransi. Ya baik. Kadang-kadang kita pun dia semangat dan kita mahu proses. Mungkin dia apa, kalau ada nak pegang Tuhan sebagai kesukaan ini, dia nak mempertahankan dia semangat. Jadi, berbincang kan? Dua besar. Yang kedua, menyedia dan menilai aktiviti kelab dan persatuan, sukan dan permainan dan uniform sekolah. Ini kita sebenarnya kita serahkan kepada guru penasihat dan jelas. Kita akan lakukan tu. Dan kita baca bukan tu. Lapan saja tu. Rajin baca. Cukup kita minta untuk menyeras, untuk buat satu laporan. Nak memimpinkan lagi, gunakan istiqlal. Kalau kandidat juga yang baca satu, banyak. Kalau ada faham, dia pun mahu terlibat dengan TV. Tentang TV besar, PH, pelantikan, aktiviti. Dia banyak menjawab kita. Okay. Yang ketiga, menjalankan pemahaman penasihat milik unik dalam kurikulum dengan melatih lembaga dan kepakaran. Ini penting. Ini kita tak profesional. Ini dia profesional. Sebab kita ni, bagaimana kita dapat satu amanah yang memang kita yang menyusun. Jadi, dia disusun orang tu pada tempat. Dia disusun orang tu pada tempat. Kita memang, kalau kita letakkan sahabat-sahabat kita, masa tizah kita letakkan sekolah ni, bukan pada bidang dia, bukan pada tempat dia, dia akan berpesan kita. Berpesan kita ni apa? Salah satu sebab punca orang buku ni meletakkan dia bukan pada tempat dia. Lakukan sebagainya, langsung dia berbagai. Kita faham? Bila kita pergi ke unit kita, unit tidak bertindak dengan baik, akhir sekali jatuh dari kita juga. Jadi kita susun. Dan yakin, semua pergi koko sini, dah kena lah kawan kita, dah kena tahu usaha-usaha kawan kita, tahu dah mengerti dia, apa minat dia, apa channel dia. Maka kita baik, kita susun yang lebih baik. Okey. Yang keempat, menjelaskan pemahaman baik dalam kegiatan program serta meningkatkan tahap pencapaian. Ini jangan dalam pergi koko pasal dia macam seperti dah. Akhirnya kita akan pergi koko. Guna je dia usaha dan sebagainya. Gunakan usaha, gunakan penjelaras, gunakan penasihat. Lepas itu, tingkat video pun yang akhir lah, penjelaskan. Jangan buat dari isu pesan. Itu kita letakkan cantak penjelasan supaya kat kerja kita tidak terlampau terlalu ketika saya. Okey, yang seterusnya, mengenal pasti murid yang berbakat dan kompetensi mengikuti sekolah, program, pengurusan bakat dan program serta tambahan dan bidang buku, akademik dan kurikulum. Kita memang tak boleh bincanglah, maksudlah pastinya. Kita buat minima, sekolah dan sebagainya. Tak boleh lakukan, nanti kau lihat. Jalan-jalan yang ada dalam murid kita. Murid kita ramai lah yang ada bakat-bakat. Kita buat dengan apa, dengan sekolah kita asal security. Makin kita pernah pula banyaklah dan yang pun dekat sini Malaysia publishkan kemenjadian anak-anak kita. Jadi kita kena keluar, kita letakkan murid kita pada tempat yang sesuai supaya dia boleh menambahkan inputan. Okey, seterusnya mengurus dan sedia alatan dan tempat latihan dan keadaan selamat dan kondisi untuk digunakan. Ini peralatan. Ada video yang dia filekan aset-aset kompok kat sekolah ni. Ada? Ada? Di sini ada. Tanya. Tak sempat ke? Bukan malas ke? Tak sempat. Tak sempat. Dapat faham? Tak sempat. Cek. Bola dan pergi ke proses pembelajaran. Waktu susah, minta kaji biji pergi sekali. Pada itu pergi. Hanya bising kan dia berbual. Hai, kau bina dan jempat. Jadi, ada faham? Tapi
pakai satu jadual dua kali. Tak apa, budak mesti nak dia PJ tu, waktu tahun 5 tahun 6 tu main bola, dah ambil beli bola, masuk lengkap lah, buah pagar lah, kan dia nak serius. Itu penting nak kes. Tapi dengarnya semua resiko je. Kita kasih. Okay, baik. Jadi perlu juga untuk mengawal sendiri alatan kemudahan. Sama lah macam penegak yang belajar dan sebagainya. Dan sendiri kan? Dan sendiri. Ada kewasakan mana pun besar. Jangan sampai rebut dan terbelah rebut, orang palu. Jangan sikit. Pengawasan sikit pun boleh. Feedback. Sikit modal. Lebih lain. Mungkin payah lulus. Dia tak lulus, salah ke sekolah. Jadi dalam tak sokong perjanjian dan sebagainya. Kita kena ada banyak kali. Mungkin sebulan sekali cek inventory sikit. Dia susah. Tapi dalam kita buat dia sikit, buat daripada mula, insyaAllah. Mula ada sudut dia. Sekolah ada bilik, alhamdulillah. Ada bilik, buat sudut. Diskan. Apa peralatan yang ada. Total dulu. Kadang-kadang kita suka ingat. Kalau baik, bila diminta buat sikit dalam pelajaran, letak di letak 2 biji tadi. Jadi pelatihan dia, kita dah kena. Kita dah kena selia tadi. Okey, seterusnya, mengancam dalam laksana dan memastikan penglibatan warga sekolah dalam program akademik dan kurikulum agar tidak cawangan kawasan negeri dan kebangsaan. Ini semua tadi. Pada yakin dan percaya, hampir semua studi terlibat dengan MPLS ni, dengan kurikulum ini, dengan kepala dan sebagainya. Jadi, kena melibatkan semua. Kalau guru yang tak ada kemahiran pun, letak dia teman. Jangan sampai menimbulkan ketidakpuasan pada guru kita. Asyik anak Ustaz dan dia tu tak apa-apa pun. Kita kena cuba libatkan. Kita bukan kata nak fikirkan guru kita, kita nak fikirkan juga sama-sama kita, guru kita. Sebab itu bukan kerja kita. Melibatkan segala aktiviti kurikulum, kita kena fikir kelibatan semua. Kelibatan semua warga sekolah. Bukan sekadar murid, tapi masuk ke sama-sama kita. Okey, baik. Seterusnya, menguruskan sumber-sumber yang diperlukan untuk aktiviti kurikulum di peralatan ruangan penggunaan sekolah. Ini kalau tak ada, maknanya buat apa? Jangan nampak macam tidak simple sangat. Ustaz, kita pergi TV, saya nak scan. Datanglah dengan graf sikit. Apa kekuatan dia, apa barang dia, lampikan gambar, lampikan semua harga. Dan bila tu buat, kos akan tinggi. Jadi perlukan dengan 50 saya, dia boleh bawa yang tinggi berkuat. Yang dulu, nak padam yang tak ramai, tapi tak padam. Minta cerai balapan, bayar tu. Minta aset-aset yang mudah. Biasakan diri kita, kalau kita nak mohon, kalau kita buat permohonan pada tingkat pentadbiran kita, kita mudah lagi. Kita buat program. Dapat mana start berapa? Cari tempat. Cuba cari. Ataupun mungkin sekolah tu, tidak diri pun nanti dalam bagi satu program. Kalau tingkat pentadbiran nak apa-apa, kena buat sekian-sekian. Kalau tak ada contoh, nanti pun sebulan, tak ada apa-apa kita makan, sekolah tak boleh. Sekolah tak boleh. Mungkin, terlupa, lepas pandang dan sebagainya, sekolah sampai terdengar, tidak diluluskan. Diluluskan, alhamdulillah. Tapi tiba, tidak diluluskan, jadi kita faham lah. Adalah sebuah lain yang perlu kita lakukan sekolah. Ataupun, lagi baik, kita mampu untuk cari sumbangan. Kita kan? Jangan kita bebankan kepada usaha kita. Anda cakap bukan nak defend dia, kan? Sama-sama lah. Kita dalam pentadbiran, ataupun usaha, kita dalam pentadbiran. Kalau anda kata, kita nampak, tahu orang sekolah macam mana, kalau sekolah berlibat dan macam mana kita punya apa, mungkin kita boleh bantu. Kita boleh cakapkan sebagainya, kita boleh buat permohonan, cakap-cakap, dan sebagainya. Kita usaha. Dan itu pun mudah sangat. Itu pun cari pada apa yang kita nak. Okey, baik. Seterusnya, menyediakan akan belajar luas KPM
dana digunakan secara efisien? Ini awal tahun. Anda yakin anda percaya dan start buat apa? Ke? Dah siap tu? Masya apa? Sukan sekolah. Nak hantar LSD. Nak hantar pergi cover. Nak hantar pergi bersuara. Nak buat selection. Nak buat cleaning, dengkir. Banyak. Jadi benda ni jangan tunggu GB. Kita scan. Buat apa? Kita boleh buat. Ataupun jumpa. Ada kita yang pergi. Pergi masing-masing. Nyatakan start. Start salah. Anda berasak. Scan ni. Apa? Anda rancang dulu. Anda letak belanjawan. Anda letak sikit. Pembelanjaan. Ada yakin dan percaya tak? Pegang gigi daripada fikir dia bersemangat tu, dia akan usaha bukan untuk mengakhirkan. Usaha untuk mengakhirkan. Jadi kita nak buat klinik ke, nak buat bengkel ke, apa-apa ni, atau nak buat reset ke, bagi penting. Dan amat baik untuk dibuat orang tahu proses ni sekolah ni banyak sikit duit. Duit penasaran, minta deposit. Tapi ni kan, bukan banyak sikit. Sebab sekolah pula kita bayar kan, kita beli buku. Jadi adalah kita punya tahap. Itu kena faham lah perjalanan sekolah kita. Sebab anda yakin dan percaya semua tiga kelompok ni semua terlibat dekat dalam perjalanan sekolah. Jadi mengetahui macam mana perjalanan tingkat pengusahaan kewangan di sekolah. Okey baik. Seterusnya menyumbang dalam masyarakat perancangan sekolah dan membicarakan dan input mengenai aktiviti curriculum. Ini tugas kita. Akan kita statikkan senyap awal ni masuk kan? Tak. Maka kita pun kena ada idea. Buat sikit proposal. Contoh macam tadi, kita punya unit tu, kita punya apa-apa ke, buat proposal. Contoh paling kita pasal dalam macam sukan. Ada sikit macam sukan. Okey, kita besar skala kecil. Buatlah proposal. Proposal dan untuk GB yang kita buat, kita dah buat. Ada macam kapitan semua. Minta masa sikit, 5 minit. Apa proposal, apa pandangan, apa penambahbaikan dan sebagainya. Boleh ya juga. Kita buat kopi lah. Betul memang mudah. Cakap macam mudah. Kira payah rasa dia. Tapi kalau kita buat perlahan. Bagaimana kita nampak apa yang kita buat akan datang lebih baik. Akan datang lebih baik. Sebab penting perancangan. Kalau kita nak mengancam, nanti kalau tampil akademik penuh, tampil hand penuh, di pokok ni sesuai ni. Dia sesuai tu, tak buat masa tak boleh tak disesikan, nanti akan cukup. Jadi kita lah, untuk ni dapat main cawangan dan 3, main kawasan dan main cawangan dan 2, kawasan dan 3, dan 4. Tak lama. Kalau nak lahirkan pelapis, nak pemilihan sebagainya, memang dah kena fikir. Tak banyak masa. Ini nak kenal betul-betul. Cuti sekolah. Masuk sekolah kan, awal satu. Sibuk dengan transisi, sibuk dengan apa? Puasa. Dan kena macam. Ya, raya. Setiap minggu penuh lah buat muka. Tiba, hantar dah. Mungkin kita pergi, mak STB. Tak ada latihan. Jadi, dah kena start. Untuk perancangan. Okey, seterusnya, membantu dan merancang pasangan pemerintah sekolah. Ini sifat yang kena ada pada semua tiga. Walaupun kita sibuk dalam beberapa tahun, ada pengen, Ustaz, ni kan sebuah hukum kan? Ni dia jenis, yang hand kan? Ustaz, ni kerja klinik kan? Ustaz, ni kerja scan. Kena faham, bikin pokok ni, dia kena bertindak bila mana akan ke besar. Walaupun bukan orang. Tapi beberapa ada lah, saya yakin. Kalau sahabat pun tak tahu lah, berbeza kan. Jadi tengok, kena ada keterlibatan. Dan kita haraplah sama kita akan PKM membantu kita, PKM akan membantu kita. Kita kena ada satu kebersamaan lah kita semua. Guru kita di sekolah untuk membangunkan semua, bukan sekadar program, tapi semua menggunakan kebaikan di sekolah. Okey.
Janjilah. Dah berapa tahun. Kalau Ustaz, kenapa Ustaz pergi bajet kalau Ustaz pergi bajet, kenapa pergi tujuan? Kalau tujuan, Ustaz tu apa? Tunjuk sikit. Ustaz, ini sikit ke Ustaz? Kita tak latihan, tak kata tunjuk Ustaz. Ustaz, ini sikit. Buatlah sikit. Apa-apa buat. Apa-apa, inilah capai yang zaman yang boleh kita manfaatkan. So, rasa biasa kita kat sini, hari ini kita hantar acara ke meeting pemerintah. Betul? Ada mungkin untuk sekolah yang ramai mungkin lain. Kalau sekolah yang tak ramai, itu juga boleh. Bajet ada. Jadi, susun, kalau susun, acara yang boleh. Boleh tak? Jadi, tak apa lah. Itu atas pengusaha sekolah. Ada tak pasal campur lah. Itu atas hak pemerintah. Cuma yang penting, akhir sesi itu buat sikit. Satu postmortem, satu kata analisa aktif terhadap co-academic apa nama ni diagnosis pada sekolah. Okey, yang terakhir, melakukan penambahbaikan berdasarkan matematik dan hasil penilaian aktiviti. Ini penting. Jangan sekali kita shock diri lah. Kita pun kena tanya juga dekat guru kita apa kelemahan, apa pandangan, apa idea dan sebagainya, supaya bukan kita semua je nampak. Kita dah ada satu pandangan yang sama dan dia boleh memberikan kebaikan pada kita. Okey, itu positif nanti di bawah. Di samping juga kena faham di bawah ni. Di bawah ni kalau kali edukasi memang kena dikaji. Kena waktu untuk mengajar. Lepas tu kena bersedia dengan apa tugasan daripada guru besar. Dan dia kata kejadian GD, fikir 1, fikir 2, fikir 3 dengan syarat guru besar terserahkan tugas, maka fikir tugas apa? Contoh, memang ada khusus GD khusus, fikir 1 tak sihat, fikir 2 bersalin, ada fikir 3. Lalu, saya bukan lagi punya. Lalu, kalau selalu minta surat tugas supaya apa tindakan yang kita buat tu, jadi ada maklum dalam video besar, dalam kursus besar. Besar kalau masa sibuk, mata kita sekolah, kita bagi surat supaya melayakkan pendidikan. Bukan kita pun tak tahu ada penat kita mahu buat dan sebagainya. Tapi apa-apa perlukan tugas, kita boleh sendiri. Baik. Okey, tugas seterusnya apabila ini lebih kepada komputer dah. Bukan pada kelab satuan dan badan ekonomi. Ini boleh baca dia teman. Mengajar mengarah engineer di tingkat tahun lain. Sekolah masing-masing sama-sama kursus dengan tingkat 3 ni. Mengurus mencatat dan mengikuti peralatan dan penggunaan sekolah. Dan seperti berkenaan ini. Bukan dia buat, tapi dia kena ada satu. Kalau tak ada orang, tak buat lah. Usul kita. Jadi kalau boleh tahap kita buat dia tugas. Okey, isi pokok bila tugas. Kita boleh ke orang lain. Mungkin ini tak lengkap lah. Mungkin ada sekolah yang lebih detail. Masalah supaya ini diposisinya. Kita kata ada diposisinya, diposisinya supaya sama-sama kita dapat manfaat. Okey, mengurus dari sukan yang memastikan peralatan dan kemudahan sukan semua betul masukan, mengurus dan berlatih sukan sekolah. Mengajar dan mendidik di sukan serta memastikan dalam sukan pada permainan kebutuhan yang betul serta mengurus kesusahan dan penjagaan badan. Menyimpan yang lengkap segala jenis perlawanan dan start delivery sama ada tingkat cawangan, kawasan, negeri kekuasaan dan lain-lain yang berkaitan. Ini menjadi menyimpan semua. Kalau simpan terbaik. Okay. Yang terakhir, melaksanakan tugas-tugas lain yang diharapkan. Yang diharapkan ini baik tingkat perlokanan ataupun tingkat dan sebagainya. Ini semua sedikit tugas usaha program. Apa yang sebut ini? Nampak? Semuanya dibantu oleh setiausaha. Jadi kalau tak ada setiausaha penat mengawal aset, melihat kemudahan, mencatat rekod. Kalau kalian yang buat, contoh yang buat penat saja. Penat saja. Jadi kita cuba untuk mungkin nak buat sesi depan atau mengajar, ambil dah
Tugas penyelarasi unit curriculum. Tiga unit. Yang pertama, mengatur dan menyediakan unit kelab dan persatuan, sukan dan permainan, dan pada uniform. Okay. Yang kedua, menyediakan jeda waktu untuk pencempahan dan mencari. Itulah kan. Semua dah jelas lah. Sebagainya. Semua tugas jelas. Tapi kalau macam sebut, pernah memahami, ada yang sesuatu mungkin dulu di bawah 15, tak ramai, mungkin tidak mungkin generasi ini, mungkin terus pada guru penasihat. Tapi kalau ini ada, pada guru penasihat, dia akan datang dengan mudah. Mudah. Oh, mimi nak buat sini lah. Mimi tak ada. Oh, mimi sekian. Dah ada di itu kadang-kadang kelab sesuai, tak mampu jalan sebab SQ kau fikir kau, penasihat. Kita susun lah. Kita sibuk ini. Minta buat lah. Jadi, minta buat lah. Asal saja. Jadi kalau ada generasi, nanti dia akan memudahkan kita penasihat untuk menjalankannya. Seterusnya, menjelaskan semua ini selesai. Menyediakan orang berbenah apa, penjaga untuk penyertaan unit kelab, persatuan, sukan dan permainan dan pada uniform. Jadi, sekitar macam kata kan, orang berbenah jiwa dalam menggunakan contoh ada klinik, gol sepak ke, memanah ke, ataupun melibatkan IKS sebagainya. Ini yang kita bersifat pendidikan jelas unit lah. Okey, memastikan masyarakat pemilihan PJT diadakan setiap tahun. Sebenarnya menyediakan laporan aktiviti kurikulum untuk diletakkan oleh guru penasihat. Menyediakan, kita tak guru penasihat yang diletakkan. Dan sebenarnya mengumpulkan rancangan aktiviti tahunan dan fail laporan unit kelab dan persatuan, sukan dan permainan dan pada uniform untuk menunjukkan rekod dari tahun akan datang. Ini penting yang kat situ. Betul tak penting? Sebab kita selalu buka. Lebih baik buat benda yang boleh. Ini guru rasakan musim sendiri. Ini kalau tanya katakan mungkin suku pergi individu sendiri. Siapa individu sendiri? Suku pergi lah. SPP punya individu. Jadi, bila kita tak ada laporan ni, kesian siapa yang akan penjelas ni, kita buat lepas dia nak usaha balik benda tu dibuat dari awal supaya jadi satu garis panduan kepada guru penasihat kelab persatuan untuk memahami apa aktiviti yang dilaksanakan. Okey, membuat laporan tahunan sesuai berkaitan dengan aktiviti dan supaya beliau satu juga untuk audit semua kita buat tingkat sini hantar kepada tingkat SU dekat itu. Dan sama seperti akhir dan terakhir melaksanakan tugas-tugas lain yang telah ditetapkan. Tugas itu perlu dilakukan, tapi tugas-tugas yang luar daripada itu perlu dilakukan oleh usahawan. Itu memang skop dia akan kita pada pelonggaran kurikulum tadi. Okey, kesimpulan. Pelonggaran kurikulum memainkan peranan yang penting dalam memastikan kurikulum di sekolah berjalan dengan teratur, memberikan peluang kepada pelajar untuk berkembang dalam berbagai aspek terbagai serta menyumbang kepada kedudukan karakter mereka di luar akademik. Dan kesimpulan ini, maka itu sikit tentang skop tugas kita dulu. Mungkin tak terlalu besar, tapi tugas tak besar. Kalau kita nak ambil lagi game dan buka tahu kita lagi tak banyak pun dua question atas 5.5 keperluan kita dulu, tugas utama pada pentadbiran dan lain. Tiga pun ni tugasnya taklah besar, tapi kena hutan waktu dia hutan. Betul? Hutan. Semua kita teruskan kadang nak cari pelajaran, nak cari kita nak buang budak pun kita. Jadi dua itu kita dah bagilah. Nanti tahun ni kita tak perlu masukkan, jadi baik tu boleh bawa kita dengan ini sebagainya. Kita dah faham. Itu adalah pentadbiran ini. Jadi ini spesifik tugas skop itu. Jadi